Men dimulakan dengan pemanah di target 1. Target 2 Muhammad Fazli Samsul. 9. Pemulaan yang baik daripada Fazli. Zahid 9 juga. Ke kanan kali ini dari Samsul Fazli 7. Zahid 9. Terakhir daripada Sazli 9. 7-9. So Zahin perlu dapat 8 untuk menang set ini. Dari Zahin 7. So masing-masing terikat. Mana Sepang 8. Mana target hilang tu Sepang? Zahin 6. Sepuluh. Oh, garang dari Fazli kali ini. Sembilan. 7. So Zahir perlu 10 untuk menyamai. 9. So, yang ketiga Zahir memanah dahulu. Yang pertama 9. Asyik lagi, tapi makin menghampiri ke 10. Dari Fazli 9. Lapan. 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 8. Itu dia sorakan-sorakan daripada pasukan ATM. Ya, itu yang pertama. Yang keempat 9. 9 juga pada Fazli. 10.
9 9 7 8. Kerana telah mendapat juara bagi acara Bebo Beg individual lelaki. Pemenang pingat emas daripada atlet negeri Johor, tidak asing lagi, Muhammad Fazli Samsul. Manakala pingat perak buat atlet yang pertama kalinya hari dalam acara Bebo peringkat kebangsaan, Muhammad Zahir Razak daripada pasukan ATM. Dan kepada kedua-dua pemenang